Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berkati malam ini dapat sama-sama kita menunaikan solat Isya dan masa yang singkat ini, insya-Allah tak akan lebih 30 minit saya akan sampaikan sesuatu yang penting sampai. Tazkirah khas pada malam ini saya nak sentuh beberapa perkara. Poin yang pertama saya sentuh pada Ramadan ini. Kita telah berada di penghujung Ramadan. Besok hari yang ke-24. Berapa hari lagi? Tinggal baki beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan. Baik, dalam detik-detik saat-saat akhir ini tuan, ada satu malam-malam yang amat berkat, malam Lailatul Qadar. Maka jangan kita lepaskan peluang untuk mencari malam tersebut pada 10-nya akhir. Dan hadis yang sahih yang muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah menyebut, taharru Lailatul Qadri fi 10 awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir. Dan riwayat Imam Bukhari disebut, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 yang terakhir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita muhasabah bagi puasa kita yang lepas. Agak-agak Tuhan terima ke tidak? Satu, bimbang-bimbang Tuhan tak terima puasa kita kerana ada perkara larangan yang kita buat. Bimbang-bimbang kita ini tuan-tuan semua, termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi sebut, rubba sha'im wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada sebilangan orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan sekadar lapar dan dahaga. Kita ni banyak puhak kita dapat. Jadi kita jagalah puasa kita, mudah-mudahan yang berbaki ini Allah Ta'ala terima semua itu puasa kita. Baik, yang penting yang nak sentuh di sini ialah istiqamah. Istiqamah. Kebanyakan tempat-tempat yang kita pergilah, kalau hari pertama penuh, separuh akhir dah sampai separuh masjid, 10 minit akhir tinggal 2-3 saf saja. Cukup banyak. Cukup banyak. Kenapa orang Melayu ini dia hanya tai ayam? Tai ayam ini merah, panas. Hanya ayam. Tinggal 2-3 jam sejuk. Kalau dah sekedar hanya tai ayam hari pertama sampai penuh melimpah, dah 10 akhir dah tak datang lah. Sama macam tai ayam, status orang macam tu sama seperti ayam tak ada. Sebab Syekh Qadhawi pernah memberi peringatan, Dr. Yusuf Al-Qadhawi dia pernah memberi peringatan, kalau kita hanya beribadah pada bulan puasa saja beribadah, habis puasa tak beribadah lagi dah, tak sembahyang, tak datang lagi dah, sembahyang pun jarang-jarang, apatah Jumaat pun kita tak buat. Orang ini hakikat sebenarnya dia bukan menyembah Allah, dia menyembah Ramadan. Sebab Allah Ta'ala ada pada mana-mana bulan. Kalau Ramadan kita sembahyang, habis Ramadan tak sembahyang. Sunat tak buat, fardu pun kadang-kadang terlepas. Orang macam ni hanya menyembah Ramadan. Dr. Yusuf Qadhawi dalam khutbah dia disebut, dalam satu khutbah disebut, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan satamdi. Sesiapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan berlalu. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan takkan mati. Sebab itu walaupun Ramadan berlalu, Allah tetap ada.
Dengan sebab itu kita kena tetap untuk sembahyang dan seumpama dan ibadat-ibadat lain. Kalaulah hanya puasa saja kita puasa sembahyang, bulan lain tak sembahyang, itu tandanya kita telah menyembah Ramadan, bukan menyembah Allah Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua yang saya suka pada malam ini berkenaan dengan nuzul Quran, penurunan Quran. Menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia umpamanya, bila sampai 17 Ramadan kita menyambut nuzul Quran. Kalau Selangor cuti, KL tak cuti. Ada sahabat tanya mungkin KL tak turun Quran pun. Sahabat saja. Biar tak apalah, cuti tak cuti bukan perkara penting pun. Yang penting kita memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan. Persoalannya tuan-tuan, adakah Quran turun pada 17 Ramadan tu? Bukankah Quran turun kepada Nabi dan tempoh yang panjang dan lebih kuat 23 tahun baru sempurna? Bukankah ada ayat Quran yang turun pada bulan lain? Pasal apa dia sebut Quran turun pula pada bulan Ramadan? Bagian yang kita nak fahamkan, yang sebenarnya tuan-tuan, peringkat penurunan Quran ini ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama daripada Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Maka Allah tak turunkan ucapan di Lauh Mahfuz, catatkan ucapannya di Lauh Mahfuz. Allah menyebut wal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz. Itulah dia Quran yang agung yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu yang tahap yang pertama. Yang kedua, daripada Lauh Mahfuz tempat tinggi sekali itu diturunkan ke Baitul Izzah fi Sama'id Dunia, di langit dunia. Nah, dunia mana? Atas pada nampak. Kalau nampak bintang bulan tu bawah-bawah lah. Ada langit ada 3 lapis, sab'a samawat, 7 lapis lagi Quran sebut. Hak atas tu tuan-tuan, bawah-bawah bawah. Hak ke sana tu tak pernah ada orang sampai, melainkan Nabi seorang sampai. Dan Nabi Asro pun tak sampai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada Lauh Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah fi Sama'id Dunia ini turun 30 juzuk sekaligus. Dan dia turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ini yang disebut dalam Al-Quran yang Pak Imam kita baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan ia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juzuk pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Baik, di Baitul Izzah tu pula diturunkan oleh Jibril kepada Nabi sikit-sikit sempurna penurunannya dalam tempoh 23 tahun. Dan Nabi pada Mekah kemudian berhijrah ke Madinah 23 tahun. Itu masih sikit turun sesuai dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Nah, yang tu bukan sekaligus, sikit-sikit tu. Dan ayat yang pertama turun, yang turun di mana? Di Gua Hira, iaitu ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana dia turun pada 17 Ramadan berdasarkan satu pandangan yang masyhur. Jadi maka kita ambil sempurna awal ayat pertama turun tadi, maka dijadikanlah 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran. Walaupun Quran turun bukan hari itu, hari lain turun juga. Itu ayat pertama turun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting daripada nuzul Quran ya tuan-tuan? Apa benda penting nuzul Quran? Yang penting bukan kita mempelajari sejarah penurunan Quran berkat mereka, itu hanya fakta ilmiah sebagaimana yang sabit dalam hadis-hadis dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang paling penting sekali ialah kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah. Yang ini yang Pak sebut Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan yang berpetunjuk, serta furqan, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Yang penting sekali Quran ni tuan-tuan, kita nak jadikan pedoman hidup. Itu yang paling penting.
hari ini ramai orang Islam hari ini setakat baca Quran, musabaqah Quran. Dah isi Quran jarang. Kita tak bincang pun dan tak cuba faham. Quran hanya dijadikan pertandingan, hanya dibaca. Bukan tak baik baca tu bagus. Dalam hadis sebut, bacalah Quran. Sesungguhnya Quran akan datang pada kiamat menjadi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, satu huruf digandakan sampai 10 kali ganda. Wal harfu bi asyri amsalihah. Nabi sebut, memang baca Quran itu kelebihan yang sangat-sangat besar. Tetapi matlamat daripada penurunan Quran, matlamat daripada baca itu bukan sekadar baca, tetapi baca dan faham Quran. Bila faham Quran, baru Quran dijadikan pedoman hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, cukup mana hari bila umat Islam tidak cukup memahami Al-Quran. Yang lebih malang lagi, umat Islam hari ini dia mengaku dia beriman kepada Quran. Dia mengaku dia beriman kepada Quran. Pada masa yang sama dia lawan, dia tentang hukum hakam yang terdapat dalam Quran. Ini sangat-sangat malang sekali. Kenapa berlaku begitu? Sebab mereka tak faham Quran dan mereka tak pernah ingin menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Saya buat contohlah, kalau orang lawyer yang bicara di mahkamah, dia akan khatam law, undang-undang. Apa lawyer manusiawi sampai dia boleh ulas, boleh urai undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan ke apa-apa. Maknanya dia faham betul-betul. Cuba tanya, ada ke ada kita faham undang-undang Al-Quran sebagaimana lawyer itu faham undang-undang konstitusi? Ada. Itu yang menjadi masalah. Jadi hari ini tuan-tuan, umat Islam, kenapa umat Islam semua hari ini, kenapa umat Islam tak boleh bersatu? Jawapannya sebab mereka meninggalkan ajaran Quran. Mereka baca Quran, mereka kata cinta Quran, tapi pada masa yang sama mereka tinggal ajaran Quran. Malah lebih parah lagi, dia sebut sesuatu hukum hakam Quran, mereka rasa benci. Inilah penyakit nifaq yang ada dalam diri mereka. Contoh, sebut hukum wudu. Hukum wudu wajib dilaksanakan. Ustaz tu politik tu. Ustaz sebut dia hutut, politik tu. Berapa ramai hari ini umat Islam yang dia sebut bab hudud, dia akan rasa apa tuan? Prejudis terhadap hudud. Hudud ni pembangkang ni. Nampak tak? Sampai ke tahap tu. Padahal hudud ni tuan-tuan, hukum hakamnya adalah Quran. Bukalah tak fiqh, sepakat ulama dah bincang hudud, qisas, ta'zir dan bincang. Itu undang-undang Islam. Tapi hari ini bila kita kata kita wajib melaksanakan undang-undang Islam, marah. Undang-undang yang ada dah bagus dah, apa nak tukar lagi. Hak ada, hak apa? Hak barat. Dia sayang barat daripada Islam. Inilah sifat nifaq yang ada dalam diri manusia. Wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila kamu dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik, marilah kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kamu akan dapati orang munafik ini mereka akan menghalang sekeras-kerasnya. Ini yang berlaku hari ini. Kenapa berlaku begitu? Sebab mereka, jiwa mereka jauh daripada roh Quran. Dalam hati mereka yang ada ialah roh barat, ideologi barat dan macam-macam izin-izin barat yang meresap dalam hati mereka. Kenapa berlaku begitu? Itulah berjayanya barat mengembangkan rozul fikri yang dalam negara umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat sejarah tuan-tuan, sejarah nampak umat Islam hebat. Zaman sahabat Nabi, zaman khulafah, sampailah khulafah yang terakhir, Khalifah Utsmaniyah. Hebat. Islam pernah memerintah 2/3 dunia. Hebat. Sampai ke Spanyol. Sampai ke Qurtuba. Imam Qurtubi itu daripada Qurtuba. Nama Al-Qurtubi. Dah, ulama besar. Ulama Imam Qurtubi yang menang tafsir Quran. Jami' Ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi. Ulama besar. Dia pada sana juga.
Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa umat Islam hebat sebab mereka berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Sebab itu apabila Barat cuba menjatuhkan Khalifah Osmaniyah, mereka tak berjaya. Perang punya perang tak menang. Islam tak menang. Penghima tentera Islam yang hebat, pemimpin Islam masa itu Salahuddin Al-Ayyubi, antara pemimpin yang hebat tuan-tuan. Pemimpin yang cukup hebat. Sampai dia nak cek ada tak ada dalam di kalangan tentera dia ni yang minum arak. Dia pura-pura sakit. Berpakatnya doktor, kononnya sakit tenang, dia perlu arak untuk buat ubat. Sebab nak cek ada ke tak ada tentera sifat arak, minum arak. Cek semua, ada tak ada di kalangan yang sifat arak, tolonglah pemimpin kita ni sakit tenang, perlukan arak untuk buat ubat. Habis cek tak ada. Minta maaf lah, kami tak simpan arak. Hari ni parti besar je disebut parti lah apa majlis arak ada. Tambah-tambah akan melibatkan pemimpin luar. Arak ada. Buat tu hari ni. Tak ada hebat dalam Islam malam berkiamun dan siang hari berjuang. Dan syahid itu merupakan cita-cita mereka. Bila perang dengan tentera Salibiyah, Islam tak pernah kalah, terus menang. Akhir sekali pada sedunia bersidang bincang macam mana nak mengalahkan umat Islam. Ketua Perdiakas angkat Al-Quran dan berkata, selagi umat Islam berpegang dengan kitab suci mereka ini, kita takkan mampu mengalahkan mereka. Kita mesti jauhkan mereka daripada kitab suci mereka. Mulai dari itu berlaku ghazwul fikri, serangan pemikiran. Barat merancang berbagai agenda-agenda yang boleh merosakkan pemikiran Islam ini dengan hiburannya, dengan ideologi Islam dan sebagainya, dan diserapkan dalam negara Islam. Akhirnya pemimpin Islam lalainya hiburan. Bila lalainya hiburan, masa itulah bila Barat serat, akhirnya jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Hari ini tuan-tuan, kerajaan Osmaniyah dah lama jatuh dah. Hari ini satu dunia telah merasai terkena racun ghazwul fikri yang disebarkan oleh Barat, menyebabkan Islam tak mampu bangkit hari ini. Bila tak bangkit saja, yang menjadi musuh di kalangan rakyat Islam ialah orang Islam sendiri, orang Islam yang telah terkena racun ghazwul fikri Barat. Tengok apa yang berlaku di seluruh dunia, di Algeria, di Turki, di Mesir hari ini. Di Mesir hari ini satu contoh yang menunjukkan kepada kita penentang kepada gerakan Islam bukan orang lain, orang Islam juga di kalangan orang munafik yang menjadi anak didik kepada Barat. Ini tuan-tuan, ini yang berlaku hari ini. Bila Mursi naik sebagai sebagai ketua negara yang dipilih oleh rakyat serta dalam sistem demokrasi yang ditaja oleh Barat sendiri. Dan Mursi mengiklankan akan melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya, dan kita akan buang segala undang-undang sekuler. Nah, anak didik Barat hak mengaku Islam ni yang takut. Mursi naik aja, Mursi membuka tu terowong tu bagi bantuan, saluran bantuan kepada Palestin. Sebelum di masa Mubarak pegang, siapa-siapa cuba bantu Israel, bantu Palestin ni, bagi bantuan Palestin akan ditangkap. Ni yang berlaku. Padahal kalau kamu tak nak bantu saudara-saudara kamu, biarlah bagi peluang kepada orang yang bantu. Orang yang bantu pun tak boleh. Sayang sungguh kepada Israel, laknatullah. Padahal dia orang Islam. Nampak tak tuan-tuan? Bila Mursi nak naik, Mursi buka terowong bagi saluran bantuan kepada saudara seagama di Palestin tu. Bila Mursi digulingkan, tentera yang berpegang dengan anak murid sekuler ni cepat-cepat tutup terowong, tak bagi bantuan kepada Palestin. Mereka lebih sayang Israel, laknatullah, daripada saudara seagama mereka orang Palestin. Inilah anak murid sekuler yang menjadi penghalang kepada gerakan Islam hari ini, tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi memfatwakan wajib menyokong Mursi. Kerana Mursi seorang pemimpin Islam yang nak menegakkan hukum Islam, dan dia dilantik, dipilih melalui suara ramai. Rakyat terima dia. Kenapa tentera boleh rampah kuasa?
Ini satu contoh kepada kita yang kita belajar pengajaran betapa Islam itu dihina, Islam itu ditentang, bukan oleh orang lain, oleh orang Islam sendiri di kalangan golongan-golongan munafik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping golongan ini ada lagi kuasa-kuasa besar yang cuba membantu antara mereka. Mereka bagi bantuan, nak bagi bantuan supaya muslim dibunyikan. Yang paling sedih sekali tuan, Saudi. Padahal dia itu khadimul haraman, khadam dua tanah haram. Dan yang menjaga kiblat umat Islam. Malang sekali Saudi berkiblat, dia kiblat orang Islam. Dia sendiri berkiblat kepada Amerika. Saudi boleh bagi bantuan untuk menjatuhkan orang yang tegak pada Islam. Masya Allah. Dan tak heranlah kita kalau suatu masa dulu Raja Saudi sendiri pernah bagi anugerah bintang darjah diraja kepada pemimpin kepada presiden mereka. Suatu masa dulu dia pernah bagi. Malahan Saudi itu bertanggungjawab membawa datang membuka angkatan perang tentera. Siapa dia? Tentera Amerika. Padahal tentera Amerika itu tapi Habib yang membunuh umat Islam Iraq, yang menyiksa tahanan-tahanan Islam, yang menghina agama Islam. Ni tentera Islam, tentera Amerika inilah yang diimport oleh Saudi buka pengkalan di tempat dia. Sedangkan Nabi pernah sebut la dinani fi jazirah Arabiah, tak boleh ada dua agama di jazirah Arabiah lepas tahun ni. Nabi pernah sebut begitu. Hari ni dah ada dua agama. Agama siapa? Kristian dan Yahudi di belakangnya, iaitu yang terlindung di belakang orang Amerika, ia dibawa oleh siapa? Saudi sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejujurnya kita insafi. Hari ini kita bukan nak suruh nak halal Amerika, nak halal Saudi, kita tak mampu. Yang paling penting sekali tuan, kita bersihkan hati kita ini. Buang segala karak-karak jahiliah, sifat-sifat nifak yang ada dalam hati ini, membenci hukum hakam Allah Ta'ala. Tanamlah hati segala ajaran yang berabau, aku terima lagi. Bukti apa asalkan dia dari Quran, kena sayang, kena terima. Bersihkan hati tuan. Kita nak cakap jauh-jauh, nak cakap jihad, nampak lagi. Hati tu, karak jahiliah dulu, bersihkan. Jangan ada sifat nifak dalam hati kita. Akhir sekali saya bawa satu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad. Nabi sebut, Nabi kata tatada'a umam, tatada'a alimul umam kama tada'al akhlaq min qas'atiha. Nabi kata akhir zaman umat-umat akan mengurungi kamu sebagaimana orang yang makan mengurungi talam makanan. Faham tak? Nabi buat ibarat umat Islam akhir zaman, lembuhnya Islam ni seperti makanan yang ada dalam talam ni. Orang makan dia tu kiri kanan depan belakang, duk kurungi nak makan makanan. Makanan itu kat umat Islam yang dimamah, yang dijauh oleh musuh-musuh Islam. Nabi sebut macam tu. Lalu sahabat bertanya, awamin illa nahnu yawma idin ya Rasulullah, adakah kerana kami kurang pada masa itu menyebabkan kami dikiblat dianiaya sedang penyuruh? Nabi kata bal antum kafirun, kamu sebenarnya pada masa itu ramai. Sungguh ramai. OIC ada, negara Arab tu tuan. Israel tu sekitar ada negara Arab tu. Kalau negara Arab bersatu, kalah Israel. Tapi sebab negara Arab ni kita ni kat mana? Mereka. Nampak tak? Ni hak dakwah hari ni. OIC tak ada apa. Tak ada apa. Maka nanti kata, kamu ramai. Bal atum kafirun walakin usa'un kawsa'is said. Tetapi mandangnya kamu macam buih laut. Tak ada kualiti langsung. Pasal apa tuan-tuan? Hati dah bersih kepada Islam. Nabi sebut lagi waliyan za'anna Allah fi qulubikum fi qulubi a'daikum al-mahabbah. Allah cabut perasaan gerun musuh-musuh kamu terhadap kamu. Musuh-musuh Islam sikit pun tak gerun kepada Muslim hari. Sebab itah dada berkali-kali buat kartun menghina Nabi. Lepas tu negara ni buat hina Nabi. Pak, hari ni pula tengok ni macam-macam ada bawah hari hina Nabi. Pasal apa orang tak boleh Nabi? Sebab orang Islam sendiri kan Nabi. Kalau laksana hukum wudu, ramai yang tak boleh bekerja, boleh makan suk tangan. Orang Islam cakap. Tak heran kita kalau orang kafir berhina sebab Islam, orang Islam sendiri menghina agama dia. Nampak tak?
Dan Allah kata wala yakzafanna Allah fi qulubikum Allah. Dan Allah campak dalam hati kamu penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut kepada mati. Ini yang berlaku hari ini. Masing-masing kejar dunia, kena mengejar dunia lah tuan-tuan. Tak kepada bergaduh, bertengkar sehingga sebagainya, takut mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa 20 minit saya rasa dah cukuplah 20 minit ini. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini memberi pengajaran dan manfaat kepada kita semua. Akhir sekali, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.